Tapi ingat emas yang kita nampak ni mungkin kecil saja. Tapi bila kita kumpulkan satu demi satu, jumlahnya boleh jadi sesuatu yang kita sendiri tak jangka. Macam contoh ni, bila dikumpul secara konsisten boleh jadi lebih 230 gram emas bersamaan lebih kurang RM150,000 pada nilai semasa. Tapi yang paling menarik, kita tak pernah keluarkan RM150,000 sekaligus untuk capai angka tersebut. Kita hanya kumpul sedikit demi sedikit RM100, RM200, RM300 dan lama-kelamaan tanpa kita sedar ia boleh jadi satu aset yang berkembang. Prinsipnya simple saja, bila kita ada emas, kita sebenarnya ada simpanan yang bernilai. Dan untuk kita mula, kita tak perlukan modal yang besar. Dengan Public Gold, kita boleh mula simpan emas rendah RM100 melalui akaun Gap. Setiap ringgit yang kita simpan akan ditukarkan kepada gram emas dalam akaun kita. Bila cukup gram, kita boleh pilih untuk keluarkan dalam bentuk emas fizikal ikut saiz yang kita nak. Tak ada komitmen bulanan yang memaksa, tak ada syarat rumit, kita cuma simpan ikut kemampuan kita sendiri. Dan yang penting, emas yang kita kumpul ni bukan sekadar untuk simpan tanpa arah. Apa saja matlamat kewangan yang kita fikir lebih daripada 2 tahun, semuanya boleh kita rancang melalui emas. Nak kahwin, nak nasihkan hutang, nak pergi haji atau nak reward diri dengan travel, semuanya kita boleh susun dalam bentuk simpanan emas. Bila kita dah cukup target gram, kita boleh tunaikan dan gunakan hasilnya untuk tujuan yang kita rancang dari awal. Sebab itu, emas bukan sekadar simpanan, ia merupakan cara kita simpan matlamat hidup dalam bentuk yang lebih stabil dan tahan lama. Jika nak mulakan simpanan emas fizikal bersama Public Gold, rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat Public Gold, mudah, murah dan patuh syariah. Follow!